sekarang pukul 7.30. Kita boleh masuk pukul 8.30. Semestinya gambar. Ada je idea dia. Video ke? Video. Okay. Sini. Acara wajib sebelum fly. 2, 3. Ni kita orang baru jumpa. Baru first day. Nak buat vlog je. Dah macam-macam TikTok dah buat. Sekarang kita orang nak buat TikTok yang dekat apa ni? Jalan eskalator ke apa nama tu tak? Eskalator sekejap kat situ. Kenalkan diri anda. Ini Nurin. Ali. Hai, I Alia. Ruslan. Nurin punya dia buat vlog, dia buat TikTok. Pandang je ke? Nurin cakap pandang je. Buat gaya pula. Ya, ada orang ke? Alis tenggelis. Tunggu. I baru je jumpa diorang ni. Tapi I rasa macam I dah pernah travel dengan diorang 15 kali, tahu tak? Colored way, final call. Aduh, kelakor lah. Macam-macam. Annyeong yorobun. Kita orang dah sampai. Alhamdulillah. Pukul apa? Tidur tak? 5.50. Tidur sikit-sikit. 10 minit macam tu. 5.45. Sekarang tengah tunggu Husna tu. Tada! Annyeong yorobun. Kita orang dah lepas dah immigration. Dalam 5 orang ni, I seorang je tak print lagi itinerary dengan return flight. Lepas tu, I seorang lah yang ditanya soalan. Diorang lain semua tak perlu tanya pun. Sekejap, luggage. Saga je sama. Allahu Akbar. So, kita nak jumpa driver dekat pintu 10. Manakah driver kita ni? Kenapa sejuk? Nampak? Laju betul driver kita jalan Muat ke? Salah. Wow, thank you. Bye. Laju gila weh driver ni bawa. Tak ada speed limit tu. Hidup takut. Kita dah sampai hotel. So, ini hotel kita, Mio Deja Vu. Kita orang dah sampai dah hotel, tapi kita tak tahu macam mana check in. Now, kita orang nak drop kita orang punya luggage, tapi kita tak jumpa kat mana reception punya ni. Hari ni free and easy, tapi tak sure apa kita orang nak buat. Funny thing is, I ingat sekarang macam dah hampir sama, so dia tak sejuk. Tapi sejuk gila korang. I seorang je tak pakai jaket, dia orang pakai jaket, so dia orang kat luar. Kat luar sejuk, lebih sikit daripada Cameron. Now kita orang tengah decide nak letak luggage macam mana. Ada je ruang letak dekat bawah, tapi kita orang macam takut hilang ke apa. Sebab at least kita nak inform orang hotel ni yang kita orang letak bag dekat sini, faham tak? Takut nanti tiba-tiba staff diorang ke yang buang, so kita nak kena inform. Masalah sekarang, saya lapar. Roti saya dalam luggage. I ada bawa ready to eat juga. Bawa 6. I harap cukup lah. Sehari 1. Okay lah kan? Kita buat breakfast. Saja. Roti jadinya coklat. Ada luggage area je lah dengan store. Kan dia macam store kan? Dia motor store kan? Survive. Makan survive mood. Makan tanpa panaskan. Kita letak luggage dekat sini. And then pergi jalan-jalan. Boleh je kan? So kita punya hotel dekat gila dengan Siumat. Kita tak tahu lah nak pergi mana. Random je. Ke sana ke sini. So cantik. Love. Pelayan dia orang nak beli ni. Semua excited kan. Nampak Siumat je pun kan. Kita jumpa guys banana milk kita. Okay, so betul this one. Kita dah check kat app. Dah nak tanya, tadi straw. Dia dah buka, ya Allah. Nak juga. Semua berminum air susu Lofa je. Susu yang Singapore lah. Tapi Lofa lagi rasa pisang. oh, ni tak rasa pisang sangat. Oh, dia kata rasa macam Nelofa je korang. Dekat Nelofa, tapi Nelofa dah tak keluarkan dah kan.
Okey tak? Biasa je weh. Biasa je jang. Tak payah datangnya. Actually ambil gambar kat sini pun cantik. Kalau nak cari tempat terpacak gambar, I think dekat traffic light tu okey je. Tak tahu kenapa orang dekat sini pandang kita orang macam pelik tau. Lepas tu tadi list awal-awal dia ada pakcik tu depan hotel kita orang. Tiba-tiba dia datang dekat dengan luggage kita orang. Dia suruh list buka tudung. I'm like, dia macam kenapa tiba sangat? Tapi kita orang buat tak tahu je, YOLO je. Sebab kalau lagi layan nanti lagi lain. Sekarang pukul 10, kita mesti tak tahu lagi mana. Mungkin nak pergi Dongdaemun Design Plaza kot. Pergi tempat-tempat sightseeing macam tu. Tapi sekarang ni kita orang terjumpa si Yumat. So kita orang singgah, beli air. Biasalah wanita-wanita. Kita dah sampai dah Dongdaemun Design Plaza. Macam UFO dia punya bangunan ni. Takut. Apa dia tunjuk bontot? Yalah tu. Kenapa bontot? Tapi comel je. Okey je lah. Comel je. Kita dah settle kat Dongdaemun. Kita on-out je kat sini. Lepas tu nak pergi APT ni. APM ni. Tapi best. Tak cukup luggage boleh beli sini. Ni kita orang masuk je random shopping mall. Nak pergi toilet kan? Nak pergi toilet, jom lah. Mana? Kita orang dekat Asian Street and kita tengah cari makanan halal. Tapi macam tak ada je. Kalau tak ada, kita orang akan pergi cari dekat Myeongdong. Kita orang nak pergi Marimokja, naik Grab je. Malah dah fikir. Kita orang tengah tunggu taksi untuk ke Myeongdong. Sebab kita orang macam dah tak larat dah nak jalan dan nak naik public. Tapi okey je kan, fee dia kan 20 lebih. Macam okey lah, share-share seorang RM10 seorang okey lah. Nanti lepas check in, kita mandi-mandi, settle, refresh, baru kita jalan-jalan balik. Finally, kita orang naik Uber setelah berapa banyak. Diorang semua, Tanta diorang semua dah makan dah weh. Kita orang tadi, I book Uber, cancel. Lepas tu diorang tolong bookkan pun, cancel juga. Ni baru dapat. Our lunch for today dekat Marimokja, kat atas tu lah. Korang ada apa? Macam menarik je. Tak sabar nak makan. Order laju-laju. Tak baca ramai. Makanan saya dah sampai. So I order bibimbap. Side dish, sop, gochujang. Oh ya, I nak letak ni gochujang. Okay, nak gochujang. Ya, I tengok ni dua orang ni macam tak jalan je. Okey, benda yang sama tau. Boleh minta gochujang? Boleh? Kita kena makan bersungguh-sungguh. Nak ambil. Thank you. Boleh pula accident. Ya Allah. Okey tak? Okey tak? Okey. Sakit dah sebab tak letak kat sini. I pun. Tapi dia bawa ganas kan? Tahu tak apa tu cakap ni. Masuk kan? Baru first day. Uish. Bahayalah naik. Ni diorang dok gaduh guys. Saya taksi ni yang laju ni. Sakit weh. Sama weh. Teruk tu. Teruk juga. Okey. Oh, depan sana. Tu weh. Oh, ni yang 3 pack kot. Washing machine nanti. Alhamdulillah. Mantap lah. So, room tour. Ini untuk 3 packs. Not bad hotel dia, bersih. Ada TV besar. Oh, pemanas. Rice cooker. Heater. Toaster. Ni apa? Rice cooker. Rice cooker dapat. Menarik. Alhamdulillah, hotel okey so far. Ada dapur. Banyak lah kabinet dia. And then ni toilet. Macam toilet dia. Kalau yang Tak tahan sejuk. tak tahan sejuk, Sama-sama. macam tu. Ikut aircon punya ni kan. Sebab I pula tak boleh panas. Sama lah. Kita sama. Lampu dia memang kena gerak-gerak. Guys, lebam tangan I terlanggar. Oh, teruk doh. Bahu I pun sakit. So, sekarang pukul 6.30. Kita orang nak keluar malam. Tapi I lapar. I takut tak jumpa makanan halal. So, I nak
makan ready to eat. Nasi goreng cili padi, ikan masin. Tak try lagi sebenarnya. Kita kena koyak sikit. Kemudian kita masuk dalam microwave ni. Ini ada dekat TikTok. RM6. 5 pack, free 1. Rasa macam nasi Arab pun ada. Malam ni kita nak jalan-jalan pergi Naksan Park, Cheonggyecheon and also Myeongdong Street. 3 tu untuk malam ni. Comel tak? Dengan matchingnya. Kita orang jumpa pot beroot lagi. Hujan tak ada hal. Tak ada hal. Janji oot. Basah. Kita orang tak jumpa ke Sungjia Elect. Kita orang tak jumpa tempat yang kita nak pergi tu. Lalas kita oot kat sini je guys. Jadilah boleh. Kita buat dia betul. Apa? Nak makan busanjip? Boleh? Kita orang sampai sini. Kita orang nak makan busanjip sebenarnya. Tapi I macam nak simpan heavy food untuk esok lusa macam tu. So nak cari macam kecil-kecil sikit. Kat sini tadi I nampak ada dak galbi. And ada tengok Muslim makan. Tapi tak sure lagi halal ke tak. So kita orang nak double check. Takut kita kalau nak makan jangan tengok orang pakai tudung je. Sebab kadang-kadang ada orang pakai tudung, dia tak check halal ke tidak kan. So inilah jalannya. Still hujan. Tapi okeylah sejuk-sejuk. Mencari busanjip. Ramai gila orang macam dekat Petaling Street macam tu. Comelnya kedai ni. Dia lukis-lukis. Okay, nampak dah busanjip. Sudah nampak. Ada 2 kan? Satu BBQ, satu lagi ala carte. Bestnya. Pilih-pilih nak makan apa. Nuri dah tahu dah bibimbap. Wah, banyaknya makanan kita. Gambar. Kita ada ramyeon, tteokbokki, bibimbap. And lagi satu ikan, tapi tak sampai lagi. Ya, ikan RM60 kita sampai dah. Hilang dah punya spoon semua. Suami saya suruh cuba mackerel ni. Besar ikan dia. Okay Syam, I cuba. Cepat dia masak kan. Sedap, lembut gila isi dia. Tapi rasa ikan lah. Tapi sedap lah. Dia masin-masin. Kita rasa tteokbokki pula. Sedap. Nampak? Nak rasa? Ambil. Tapi kalau pedas sikit lagi sedap. Dia okey lah, sedap. Ya kan? Kecil. Sedap kan? Layan kan? Sedap kan? Gunalah sudu. Oh, tak ada ni. Okey, tak okey. Tak boleh tu. Sedap kan? Dia tak terlalu sticky. Dia just nice. Rasa dia pun tak pedas sangat. Maggi ni masak kat rumah cucu lagi sedap guys. Sebab tu sedap kot. Dia fresh. Sedap. Sedap kan? Crispy. Worth it guys. Ya, RM60. Seaweed dia, kimchi dia, ikan bilis dia sedap. Tiga-tiga sedap. Kita orang tak ada naik taksi 2 kali, satu bas. Tapi malam ni kita naik je terus 5 orang. Tak cakap apa-apa. So tak nanti kita bayar double kan. Okay. Find the location. Kita orang naik Grab. Do you have a navigation? Use Naver Map. A neighbor man. Yeah, Naver Map. Oh, Xbox. They are YouTuber, you see? Oh, really? Kimchi dia sedap. Kita add 3 kali. Also No. Permission. Nami Island boleh visit. Tomorrow. Sumpah weh, kejang gila. Sedap. And cuaca sekarang sejuk. Macam kat Cameron. Macam pagi tadi. Sama macam pagi tadi. Tengah hari tadi dah kurang dah kan. Lepas tu tadi I makan ikan. Tak habis je. Besar gila. Actually I tak nak order. Sebab 20,000 won. Dalam 60 lebih. Lepas tu husband I suruh cerai. Sebab dia kata sedap. Lepas tu sebab besar gila I tak habis. So I take away. Lepas tu I take away lagi steam rice. So I boleh makan esok pagi. Sebab kita punya bilik kan ada microwave kan. So boleh panaskan. So I rasa jimat juga lah kat situ. Penat ya berjalan. Kenyang-kenyang ni rasa macam malas nak berjalan. I tak sure kita orang kat mana ni. Tapi sini macam banyak yang tak halal lah yang pasti. Tapi okey lah nampak pemandangan. Tapi tak sempat nak rekod banyak. Sebab I tengok je kedai-kedai orang-orang minum. Nampak lah macam dekat K-drama tu. Korang tengok ni I suka lah jalan-jalan. Tapi itulah penat. Sakit kaki.
Tengok ni guys, diorang makan. Sekarang dah pukul 11 kot. I tak sure diorang tutup pukul berapa. Mostly kedai dekat sini macam mall macam tu tutup pukul 10. Tapi macam kedai-kedai macam ni diorang tak tutup lagi. I tak sure. Maybe pukul 12, pukul 1 macam tu macam dekat Malaysia kot. Baru lepas balik kerja, masa lepak-lepak dengan kawan kan. Tapi ramai. Hidup gila kat sini. Meriah kau. I prefer jalan-jalan macam ni, tapi itulah penat. So esok kita ada agent, kita ada tour guide. So kita naik je kereta. Malam ni free and easy. So kita pergi je mana-mana. Day 1 kita done guys. Okay ke tak okay? Day 1 Done. 60% okay lah. 6 over 10. Sebab Lost first 4 day kan. sebab kena jalan banyak. Sesat. Tak tahu nak pergi mana. Itu normal. Lost in soul orang cakap. Now kita nak forward gambar. Oh lupa nak blind mirror. Mirror nak habis dah. Okay, so done day 1. I rate 8 kot. I rate tinggi juga sebab I okay je jalan-jalan. Sebab Best. dia yang main. Dia akan bawa mana Sebab ke sana ke sini. Mana tempat yang best. Kalau tak ada dia yelah dia suka Korea. Dia suka So Korea macam kan. sebab kita boleh tengok bawah kan. Kalau drive, kalau nak ada driver, kita just ikut. Kalau nak main phone, tak tengok kawasan, tak tengok orang. So suka. And then cuaca pun just nice. betul. Hujan sikit je lah. Tak adalah lebat sampai basah. Hujan sikit je. So jumpa korang esok. Kita akan pergi Nami Island and Morning Come Garden. Tapi itulah kita mengharapkan ada lagi tempat yang best. Sebab Nami Island macam tak ada apa sangat. So tu je lah. Jumpa esok. Bye.